Malaysia dihantam krisis beras, Parlemen Malaysia disuruh belajar sama Indonesia. Menteri Pertanian, Mentan, Andi Amran Sulaiman mengungkap telah terjadi krisis pangan di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang. Ia menyebut harga beras di 3 negara tersebut mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Di Malaysia, kelangkaan beras lokal memicu kepanikan di masyarakat. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga. Di sisi lain, harga beras impor kini lebih tinggi. Menurutnya, di media sosial menunjukkan gelombang protes dari warga Malaysia memang terus meningkat. Warga menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini, dan mengurangi ketergantungan pada beras impor. Menurutnya, di media sosial menunjukkan gelombang protes dari warga Malaysia memang terus meningkat. Warga menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini, dan mengurangi ketergantungan pada beras impor. Kondisi di Malaysia menunjukkan bahwa terganggunya stok pangan bisa berakibat pada keresahan sosial. Pangan bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga faktor stabilitas negara, jelas Amran. Sejumlah anggota Parlemen Malaysia meminta pemerintahan yang berkuasa saat ini untuk berguru kepada Menteri Pertanian Indonesia dalam mentransformasi pertanian tradisional ke pertanian modern. Menurut mereka, Indonesia merupakan negara yang berhasil memenuhi kebutuhan pangan selama lebih dari 10 tahun terakhir. Masalah kedua ni isu beras tempatan. Saya sudah bangkit selalu, ramai rakan-rakan lain pun telah menyebut. Tadi Menteri tak jelaskan mana pergi beras tempatan yang lebih banyak patut daripada beras import. Sekarang ni di pasaran lebih banyak beras import. Saya bertemu dengan satu orang pengusaha pengedar beras yang agak terbesar di Malaysia. Yang saya terkejut ialah bila beliau menceritakan bahawa Tan Sri yang berlaku ialah dalam industri beras sekarang ini ialah pencampuran antara beras tempatan dengan beras import. Jadi beras import itu ada, beras tempatan pun dah dicampur tapi ditakrifkan sebagai beras import. Dan beras import bagaimana yang disebutkan tadi diletakkan dengan harga yang jauh lebih tinggi. Beras tempatan mungkin RM26 untuk 10 kilo, beras import ialah RM40 ke RM41 untuk satu kampit 10 kilo. Jadi ini satu amalan bukan saja tidak sihat, amalan penipuan. Menteri tadi menyebutkan bahawa dia tak boleh diselesai dengan undang-undang yang sedia ada. Pasal undang-undang itu agak terbatas. Sebenarnya ada banyak undang-undang lain. Saya ingat waktu saya jadi Menteri Perdagangan dan Negeri dulu, BERA pun juga di situ, kita ada Akta Perihal Dagangan. Kalau nak berniaga sesuatu barang, mesti disahkan. Barang tu barang apa? Import. Barang campur. Barang tempatan. Itu tidak berlaku. Dan saya jangka bahawa sejumlah orang yang terlibat dalam industri telah mengaut keuntungan berbilion-bilion ringgit. Jadi saya nak ringkas saja sebelum saya nak tamatkan itu. Saya fikir tidak boleh selesai dengan kenyataan Menteri dalam tempoh setengah jam berkenaan perkara ini. Dan saya nak cadangkan supaya kerajaan menimbang untuk menyediakan satu kertas putih untuk industri padi dan beras negara. Hari ini satu perkara yang pelik berlaku. Beras tempatan hilang dari pasaran, sedangkan negara mengeluarkan sebanyak 62% makanan ruji ini, tidak sampai 30% diimport. Pastinya ia melibatkan kartel yang mengawal pasaran beras tempatan. Ia dipahamkan banyak beras-beras tempatan hanya ditukar kampitnya kepada beras import. Mereka membuat keuntungan yang tinggi seperti ini. Yang kedua, beras tempatan dicampur dengan beras import dan dijual sebagai beras import. Jadi kartel seperti ini mesti dihapuskan dengan segera.
seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan keluarga Malaysia sewaktu mengekang kartel ayam. Assalamualaikum. Wah, abang orang kampung. Mana pergi beras tempatan? Selepas dia ambil daripada sawah padi ni, mana pergi beras tempatan? Adakah dia disorok? Adakah dia dipack menjadi beras import? Jual mahal beras import. Kita boleh detect sebenarnya lah. Antara cadangan saya ialah kita memasang chip pada setiap biji beras. Susah. Ataupun kita bubuh bahan kimia yang dapat membezakan inilah beras tempatan, inilah beras import. Bayar, tak boleh. Saya rasa kerajaan tengah duk detect dah ni, mereka tengah duk siasat dah. Mana pergi, mereka tahu proses dia, dari bendam, beribu tan, bawa pergi kilang, dari kilang bawa pergi tempat packing. Mesti mereka duk siasat, mereka duk susah hati apa sangat. Ada beras nak makan lah. Okay. Bila aku tengok ahli parlimen Bukit Gantang mengeluarkan kenyataan, dah lebih 2 tahun dah menteri gagal selesaikan beras tempatan. Bila tanya bagi alasan, dia dalam kajian. Umum mengetahui beras tempatan tak pernah cukup. Bermula wujudnya negara Malaysia dan bermula wujudnya sehingga rakyat pun ada 34 juta orang, beras tempatan tak pernah cukup. Disebabkan apa? Selama ni hanya 30%, 40%, 50%, 60% yang hanya mampu menampung beras di dalam negara kita. Dan apabila banjir baru-baru ni, banjir dekat Kedah, berapa banyak petani-petani rugi. Of course, petani-petani padi-padi pokok-pokok semua tu rugi semua tu. So, hasil pengeluaran tu of course akan kurang. Dekat Kelantan, menteri cakap 10 tan hilang macam tu, rugi macam tu saja para petani dan juga pesawah. So of course kadar pengeluaran beras tempatan akan lagi kurang. So lagi tak cukup apabila kita ada bencana macam ni. Orang tengok VTT ni nanti, ucapan daripada Mak Sabu jelas menunjukkan yang sebenarnya kerajaan tahu. Bukan beras tempatan hilang, tak cukup, tak ada. Dia orang pun tahu sebenarnya beras tempatan ni telah pun di-repack menjadi beras import. Dan jelas dekat sini bila Mak Sabu sendiri cakap, kalau kerajaan nak, kita kena layan lah. Bermakna apa? Bermakna mereka sedang menjaga kartel-kartel. That's why beras tempatan tu tak ada, terhad. Dia ada tapi terhad. So sebenarnya persoalan kita ni, adakah dia mementingkan kartel ataupun rakyat? Dan kita cuma akan nampak beras-beras tempatan ni ketika jualan ramah. Dan bila cerita tentang jualan ramah, korang tahulah konsep tu sebenarnya untuk meraih undi ataupun meraih sokongan sebenarnya. Sebab kalau ikut kemampuan kerajaan perikatan dulu, tak ada isu pun beras tempatan melambat-lambat je kan. Tapi tiba-tiba bila kerajaan Madanon naik, beras tempatan hilang. Ini bukan soal harga. Harga memang kita tak petikai, tetap RM26. Tapi soalnya beras tu tak ada. Dan jelas dekat sini bila keluar VTT ni menunjukkan korang tahu kenapa beras tempatan tu tak ada. Dan korang lebih menjaga hati kartel berbanding rakyat. Okay guys, jangan lupa share, like and repost, tag kawan-kawan korang dalam ruangan komen ni. Tu button sebelah tu, kalau suka dengan konten ni follow lah, okay. Cuma isu ni memang isu yang perlu kita ambil dan sebarkan, okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kenapakah beras putih tempatan ni ada ketika pilihan raya kecil dan juga ketika jualan madani? Masa lain tidak ada. Kenapa masa tu saja ada? Terima kasih. Ini soal penguatkuasaan. Bila kerajaan minta, dia mesti layan. Bila kerajaan tak minta, akta campuran beras dan sebagainya. Hebat Menteri, jawab ikhlas. Ikhlas. Kita ekspor makanan ini bukan berlaku saja di negara kita, bahkan berlaku di negara jiran termasuk Indonesia. Saya masih sedar.
Iaitu di Indonesia pada satu ketika harga cili padi mencecah kepada $40 1 kilo. Jadi ikuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada substitusi. DPR Malaysia turut memuji kemajuan pertanian Indonesia dan mempertimbangkan untuk belajar dari sistem yang diterapkan oleh negara tetangganya.